Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kami daripada Ma'had Tahfiz Nurul Al-Ilmi telah pun menerima Al-Quran Infak, iaitu naskah Al-Quran Tahfiz untuk pelajar-pelajar dan juga Ma'had. Ma'had Tahfiz Nurul Al-Ilmi telah pun ditubuhkan pada 2006. Berarti sekarang Alhamdulillah tahun yang ke-20 dan Alhamdulillah Ma'had ini membantu anak-anak hufaz daripada seluruh Malaysia untuk diberi pendidikan peringkat fast track SPM. Jadi insya-Allah anak-anak hufaz ni kita mengharapkan moga-moga mereka bukan sahaja menghafaz Al-Quran, mereka dapat juga menyumbang bakti dan juga ilmu mereka untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga agama. Dan Alhamdulillah setakat ini selama lebih kurang 20 tahun tu kami dah ada lebih kurang 2,000 pelajar-pelajar yang lahir daripada Ma'had ini dan mereka sekarang pun sudah menjadi tenaga-tenaga profesional di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Saya Hajah Nurida binti Muhammad Jamal selaku mudir di Ma'had Tahfiz Nurul Al-Ilmi Bandar Tasik Kesuma Beranang, Negeri Selangor. Kami doakan kepada yang menyumbang Al-Quran diberikan keluasan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Moga-moga infak ini menjadi amal jariah yang berpanjangan hingga ke jannah. Doakan juga untuk Ma'had ini dapat terus melahirkan anak-anak hufaz yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah. Muhammad Salahuddin bin Mahdi. Muhammad Aidan Muiz bin Muhammad Mahanis. Umur saya 14 tahun. Umur saya 15. Saya 13 tahun. Saya daripada Ma'had Tahfiz Nurul Al-Ilmi. Saya berterima kasih kepada Yayasan Adik Azhar Yayasan Adik Azhar Yayasan Adik Azhar dan para pengifak kerana telah menginfakkan 85 naskah Al-Quran kepada Ma'had kami. Al-Quran ini sangat bermakna kepada kami kerana Al-Quran ini yang saya nanti-nantikan kerana ada kata-kata motivasi untuk saya. Semoga para pengifak dimurahkan rezeki Dan dipanjangkan umur. Agar sihat selalu, dipermudahkan urusan dan diampunkan segala dosa. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Terima kasih.